DPR Malaysia bimbang, banyak kasus yang di luar nalar, yang diderita warga Malaysia. Banyak sekali spa atau tempat kumpulan laki-laki homoseksual, atau kalau di Malaysia sering disebut songsang. Yang parahnya lagi 100 orang lebih yang ditangkap adalah bangsa Melayu Islam, asli warga tempatan, salah satunya ada yang berprofesi sebagai guru. Anggota DPR Malaysia pernah menyarankan sebelumnya, meminta perawat dari Indonesia, untuk menyembuhkan 10 juta warga negara Malaysia yang mengalami penyakit mental. Namun perawat Indonesia lebih memilih ke Eropa daripada Malaysia, karena gajinya jauh lebih besar bagaikan langit dan bumi. Malaysia kalah saing, karena perawat Indonesia banyak permintaan dari negara-negara besar seperti Jerman, Jepang, Uni Emirat Arab, Austria dan masih banyak lagi. Mari kita simak video lengkapnya. Saya memang hebat bahasa Jawa halus ni. Senang sangat. Ya. Sikit. Cara dia sikit. Itu bahasa halus dia. Betul tak? 1, 2, 3 percubaan testing. Marah pula jalan kita sebut 1, 2, 3 ni. Serbuan ini adalah tanggapan 202 orang. Bila tanggapan 202 orang dalam keadaan sebegini, ini adalah satu keadaan yang saya kata ini cukup membimbangkan kita. Kalau dalam kategori masalah jenayah sosial, this is the most crucial. 202 orang. Lepas tu 171 orang adalah orang warga Malaysia. 103 orang Melayu. 31 warga asing. Kita pernah mendengar satu cadangan untuk membawa jururawat ini daripada Indonesia untuk bekerja di negara kita ini akibat daripada masalah kesihatan mental. Tuan Pengerusi, saya nak sebut rakyat Malaysia, 3 orang rakyat Malaysia, seorang akan menghadapi masalah kesihatan mental. Ia dan 54 rekannya akan berangkat ke Austria sebagai pekerja migran bidang keperawatan. Di negara Eropa itu, sebagai perawat, Hani akan mendapat upah sekitar 80 juta rupiah. Tentu saja, hal ini sangat menarik bagi Hani. Selain itu, keputusannya bekerja di Austria juga karena suasana kerja yang menyenangkan. Nah, Austria adalah salah satu negara di Eropa yang ada di center dari Eropa, dan itu sangat strategis, termasuk negara maju juga. Di sana sebagai negara paling layak dihuni juga di dunia. Datuk Speaker, anak-anak kita yang kita besarkan ini perlu ada satu ketahanan diri supaya mereka boleh berdepan dengan apa juga cabaran-cabaran yang mendatang kepada mereka. Saya tertarik dengan satu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut. As-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu boleh mencegah perbuatan keji dan mungkar. Melihat gambar-gambar porno, terlibat dengan aktiviti seksual dan berbagai-bagai lagi perkara, ini adalah satu kemungkaran. Dan salah satu kaedah untuk melihat ataupun menyelesaikan masalah ini adalah mendidik anak kita untuk melaksanakan solat yang sebenar. Solat yang khusyuk. Ia boleh menyelesaikan masalah yang dihadapi khususnya kepada umat Islam. Bagi yang agama Islam, ini adalah salah satu kaedah. Yang bukan Islam mungkin ada cara-cara yang lebih sesuai di situ. Tapi ini pendekatan yang perlu diterap melalui berbagai-bagai kaedah dalam Kementerian Pendidikan, dalam agensi yang lain dan sebagainya. Utamanya kita didik kepada ibu bapa ini untuk memastikan bahawa anak mereka ini melaksanakan ibadah yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita gagal ini, kita akan dedahkan anak-anak kita kepada masalah-masalah yang lain. Maka itu saya mencadangkan kepada Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKH ini yang ada aktiviti parenting. Mereka perlu memasukkan nilai ini dan bekerjasama dengan agensi-agensi agama untuk menerapkan nilai-nilai ini kepada anak-anak mereka. Yang kedua, Dr. Speaker, saya ingin menjelaskan sedikit kenaan dengan isu kesihatan mental dan sakit mental. Dia adalah yang berbeza. Dia bermula dengan sakit mental dan kalau tidak dirawat, dia akan jadi sakit mental. Sakit mental ini, bawah KKM ada psikiatri dan sebagainya. Tetapi di peringkat awal itu adalah kesihatan mental. Dan 1 daripada 3 rakyat Malaysia berdepan dengan masalah kesihatan mental. Bermakna 10 juta.
kesihatan mental ini ada satu bidang atau satu jabatan yang sepatutnya diberi fokus, iaitu kaunselor. Kalau dah berhadapan dengan sakit mental, bawah KKM, di situ ada sekretaris dan sebagainya. Jadi di sini, Dr. Speaker, saya nak jelaskan bahawa apa yang kita lihat di dalam Jadualkuasa Pilihan Khas Kesihatan, semalam kami ada pertemuan dengan JKM. Di JKM saja baru ada 194 kaunselor. Saya rujuk juga KKM ada 346 kaunselor, bermakna 540. Ini yang dua kementerian yang banyak kaunselor ni, 540. Sedangkan 1/3, maknanya 10 juta rakyat Malaysia ni berdepan dengan kesihatan mental, nak diuruskan dengan 540 orang. So ini tak munasabah, ya. Kita nak jayakan, nak selesaikan masalah ini. Maka itu Pulai mencadangkan supaya kaunselor ini di-upgrade menjadi satu jabatan. Jabatan kaunselor yang menguruskan kaunselor-kaunselor di setiap kementerian ini. Di Kementerian KKM ada, bawah Wanita ada, bawah Kementerian Pendidikan ada, bawah KDN ada, macam-macam, banyak, tapi tidak diurus dengan baik. Maka dalam kita nak menyelesaikan masalah kesihatan mental ini, maka dicadangkan juga supaya kaunselor ini dijadikan sebagai satu jabatan dan mereka boleh membantu untuk menguruskan masalah kesihatan mental di kalangan kanak-kanak dan juga dewasa. Terima kasih. Pulai berikut disilakan Yang Berhormat Kuala Langat. Terima kasih Ketua Speaker. Ada satu kuasa perundangan yang boleh memberikan ataupun menyelesaikan isu ini. Di samping berkaitan dengan juga bagaimana kita dapat menaik tarafkan sekolah-sekolah kita yang mendidik soal-soal berkaitan dengan kesihatan mental ini, harus juga kita terus perkasakan. Begitu juga dengan literasi di kalangan ibu bapa, yang saya kira pada hari ini di samping mereka ini bekerja dan sebagainya, mereka juga tidak harus meninggalkan soal tanggungjawab di atas tanggungan kepada pembentukan anak-anak mereka itu sendiri. Kita maklum bahawa jumlah kaunselor yang begitu sangat terhad sebenarnya disebutkan oleh Pulai tadi, sudah tentu harus sesuatu dibuat dengan sebaik mungkin. Saya suka merujuk kepada satu saringan kesihatan mental yang dilakukan oleh UKM yang menjalankan ke atas satu sampel yang tidak begitu besar, tetapi daripada pelbagai latar belakang luar dan juga dalam bandar, tetapi hasilnya sangat mengejutkan. Hanya 33% pelajar mempunyai kesihatan mental yang normal. Ini dilakukan kepada pelajar-pelajar SPM yang akan menduduki PSPM pada tahun 2020 ini. Sementara 60% pelajar mengalami masalah gejala mild anxiety, stres dan depression. Lebih membimbangkan lagi, 30% pelajar mengalami simptom yang teruk dan sangat teruk, dengan 12% memerlukan intervensi profesional dan 4% telah mencuba membunuh diri dan mempunyai idea untuk mencederakan diri sendiri. Saya kira ini sesuatu yang sangat besar. Sudah tentu ada sesuatu intervensi yang harus kita buat. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.